ambil dahulu cara ni sekasar. Ya. Demonstrasi dan sebagainya. Cara ni sekarang beza. Cara ni sekarang beza. Kita ada meja-meja runding. Sekarang dah boleh berunding dah. Kita boleh buat rundingan. Dia puas hati tak? Apa pemahamannya waktu itu? Situasi sangat berbeza lah sekarang. Ya. Tapi pemahamannya waktu itu, kita ada nilai ambang yang kita percaya bahawa kerajaan ketika itu ada keupayaan untuk yang pertama ambil langkah-langkah mengurangkan hutang-hutang pelajar. Okey. Yang kedua, kita kena tengok juga bahawa kalau kita ingat PTPTN waktu itu sangat berbeza layanannya dengan sekarang. Ya. Malah termasuk waktu itu sekatan terhadap mana-mana peminjam untuk sampai kena keluar blacklist, tak boleh pergi keluar negeri. Dulu kalau kita, mungkin ramai yang tak ingat, di airport, di lapangan terbang, kalau pintu antarabangsa, selain daripada custom dan immigration, kita juga ada kaunter PTPTN. Siapa yang nak keluar tak lepas, dia kena pergi kaunter tu dahulu. Bayar tu ya. Bayar dahulu. Berapa baki tertunggak dan sebagainya. Itu yang buat marah tu kan. Itu satu yang apa prinsipnya waktu itu adalah pelajar yang berhutang. Saya tegaskan waktu itu, zaman tu saya ingat saya tegaskan. Ini bukan soal kita nak galakkan siapa-siapa tidak bayar hutang. Ini adalah soal pelajar ini berhutang kerana dia nak belajar. Jadi janganlah kita sampai tahap nak sekat dia. Malah ada cadangan oleh kerajaan waktu itu untuk menyenaraikan peminjam yang ada masalah untuk bayar semula dalam sikris. Sikris. Yang boleh akhirnya bawa sampai ke tahap korupsi dan sebagainya. Jadi ini satu yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kita dalam nak mengangkat asnaf pelajar. Itu prinsipnya pada segi manusiawi. Dan saya masih ingat waktu tu Ketua Pemuda UMNO Saudara Khairi Jamaluddin. Dia waktu itu Menteri Belia dan Sukan. Betul. Dia pun bersetuju bahawa itu terlalu berlebihan.